A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun datin, datuk serta Puan Sri, Tan Sri ada nak buat wasiat, hibah ataupun nak selesaikan harta pusaka yang terbeku ataupun nak saya kirakan tentang pengiraan faraid, bolehlah hubungi saya di talian 0112555169. Saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Okey, ini adalah soalan yang agak famous dan agak ditanya oleh orang ramai, iaitu mengenai betul ke anak lelaki dapat paling banyak dalam faraid ni, Syazwani? Ini adalah soalan yang paling banyak lah saya dapat. Antara yang paling famous, antara paling famous. Okey, kita tengok kes yang pertama. Wanita meninggalkan waris iaitu suami dan satu anak lelaki. Kita tengok macam mana pengiraan faraid dia. Okey, pengiraan faraid macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, macam ni. Wanita dia ada waris dia, suami dan seorang je anak lelaki dia. Okey, ini bermakna suami dapat 1/4 kerana wanita ini ada anak lelaki dan anak lelaki dia akan dapat asobah. Asobah itu adalah baki. Maka di sini 4, ni 1, ni 3. Kalau nak tengok dalam bentuk pecahan, bermakna 1/4 untuk suami, 3/4 untuk anak lelaki ini. Okey, betul lah? Betul. Sangkaan bahawa anak lelaki ini menerima yang paling banyak untuk kes yang pertama. Kita tengok kes yang kedua pula tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kes yang kedua. Okey, buat macam ni, sama juga. Wanita ini meninggalkan suami dan 10 anak lelaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang anak lelaki dia. Okey, kita tengok bahagian suami tetap sama 1/4 kerana wanita ini meninggalkan anak. Maka suami dapat 1/4. Dan asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi dapat kepada anak-anak lelaki dia seramai 10 orang. Bermakna di sini 4, yang ini 1 dan yang ini adalah 3. 3 ini tidak dapat nak bagi kepada 10 orang anak lelaki. Tidak dapat. Bermakna di sini kita kena darabkan 4 darab dengan 10 anak lelaki menjadi 40 di sini. Jadi untuk suami jadi 10/40. Untuk anak-anak lelaki, alhamdulillah, anak lelaki dapat 3/40. Anak lelaki yang pertama 3/40. Untuk anak kedua 3/40, 3/40, 3/40, 3/40, 3/40, 3/40, 3/40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi 3/40. Ini bermakna sangkaan bahawa anak lelaki mendapat yang paling banyak itu tidak benar sama sekali. Tidak semestinya anak lelaki dapat paling banyak. Dia bergantung kepada kes-kes faraid itu. Kes-kes yang kita alami. Kes awak berlainan dengan kes yang si dia ni. Kes si dia ni berlainan dengan kes yang si ini. Kes si ni berlainan dengan kes yang B ini. Dia berbeza-beza. Dia tidak akan sama menurut kes masing-masing. Sebab itulah pentingnya kita belajar faraid supaya kita tahu bahawasanya bahagian yang ini banyak ini, bahagian yang ini banyak ini, supaya kita tidak salah bagi bahagian dan makan harta orang lain. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak buat wasiat, hibah ataupun nak selesaikan harta pusaka terbeku dan nak buat pengiraan faraid seperti ini, bolehlah hubungi saya di talian 0112555169. Semoga video ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.